Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada Suzuki V-Storm 250. Okey, so customer ni daripada Sungai Buloh, Pahir Jaras. Okey, so customer ni datang dia untuk buat pemasangan spotlight. So customer beli sendiri barang spotlight ni. Okey, so yang customer ni bawa jenis macam ni. Dia jenis salah satu. So kalau kata nak bawa jenis satu ni, pastikan cukup dulu. Okey, baru saya boleh buat pemasangan. Saya ambil je, tak kisah brand apa pun, saya tetap ambil, cuma barang kena cukup lah. Yang ni nasib baik tadi kita test. Saya test tadi, cukup semua, boleh hidup. Lampu, sebab lampu dia ni adalah kuning dan putih. Okey, jadi nasib baik cukup barang. Okey, sebab cukup barang baru kita boleh pasang. So jadi kita tengok selepas siap pemasangan spotlight ni dekat V-Storm 250. Okey, so macam V-Storm ni dia dah ada bracket ni. Untuk pasang spotlight kat sini kena ada bracket ni lah. Tapi kalau dah ada crash bar pun okey juga, tapi kena beli bracket lain, dia tak boleh pakai macam ni. Okey, so kita tengok selepas siap pemasangan dan kecerahan lampu ni. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat Suzuki V-Storm 250 ni. Okey, so macam yang anda lihat, okey, spotlight ni customer yang bawa dan saya boleh tunjuk. Okey, so customer ni beli yang jenis biasa punya. Okey, tapi agak tegang. Okey, so agak terang. Ada setengah tu, kalau boleh jangan percaya lah. Bila dia tulis 150 watt, belum tentu kita dapat 150 watt. Okey, tapi yang ini terang lah, watt dia tinggi Okey, so nampak dia punya pekat. Okey, apa perbezaan dia dengan yang branded yang mahal tu? Okey, dia punya kalau kata yang branded yang mahal ni, dia ada leveling tau. Yang ni dia tak ada leveling. Okey, jadi kita yang kena level manual, tapi dia agak leceh sikit lah untuk levelkan dia. Okey, kita kena betul-betul level, sebab kalau kita tak level betul-betul mengikut yang leveling betul dia akan jadi silau kat mata orang. Sebab dia terus bulat besar tau, nampak bulat dia memang besar dan dia terang. So leveling tu kena cantik lah. Okey, so untuk ni lampu dia warna kuning. Okey, memang cun-cun customer bawa. Okey, so saya tunjukkan sikit. Okey, switch dekat sini. Okey, so dia boleh off. Okey, so ni lampu putih ni. So kalau anda nampak, itu headlamp untuk motor ni. Untuk headlamp motor ni, kira lampu rendah motor ni lah. Tapi ni high beam untuk spotlight. Okey, ini kalau pergi dekat jalan lagi lebar ni, lagi besar. Okey, so dia punya leveling dia tak sama macam setiap jenis spotlight, dia berbeza lah leveling dia sebenarnya. Okey, so untuk tapi untuk spotlight jenis macam ni, kita kena level betul-betul cun-cun. Tak nak bagi mata orang sakit. Okey, tapi kalau untuk warna kuning memang standard dia bawah lah. Warna putih ni memang buta ke mata orang. Okey, so itu saja untuk Suzuki V-Storm 250 ni. Jadi macam barang hari ni customer yang bawa sendiri. Okey, macam saya beritahu, saya ambil upah pasang juga. Okey, jadi kalau kata macam customer ni dia bawa barang yang jenis satu kan. Okey, kalau nak beli yang macam tu boleh, barang kena cukup. Okey, sebab tak nak 2-3 kali kerja. Okay, so itu saja. Jadi kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okay, ciao.